Mana ada negara dalam dunia ini yang sistem pendidikannya ada 3 jenis? Tak ada. Malaysia saja. Baik betul pemimpin Malaysia ni. Akhirnya tidak ada titik pertemuan. No equilibrium point. Orang yang Hafiz pernah jumpa dengan pelajar-pelajar daripada sekolah Cina? Tak pernah jumpa. Bila masa ada cross cultural communication pertemuannya? Masuklah orang ni ke universiti di luar negara ataupun di dalam negara. Tidak ada, bila tidak ada equilibrium point, maka tidak wujud perpaduan negara.